Hey guys, so hari ni kita dah check out tadi. Lepas tu sekarang kita nak ke majlis daerah Besut. Lepas tu baru kita akan ada sedikit taklimat briefing daripada majlis daerah Besut. Dan kita akan pergi lunch. Lepas tu kita akan cross ke Pulau Perhentian. So sekarang kita dah kena turun daripada bas. So kita nak breakfast, lepas tu terus kita masuk ke dalam majlis. Kita turun sekejap untuk kita makan breakfast. Lepas tu kita dah boleh pergi. Dia serap. Lepas tu kita boleh pergi majlis. Dekat sebelah tu je. Tadi dia ramai seramai sikit. Macam lah Puma ni. Dulunya apa? Bukan ada. Mana nasi? Kita ada sotong. Tak ada sotong. Kita tak boleh nak makan sebab apa Ati? Apa dia? Kita tak boleh nak makan sebab Dah lewat. Kita orang kena settlekan pukul 9 suku sebab 9.30 dah kena jumpa majlis. Ada appointment dengan majlis 9.30. nampak gayanya gelap dalam masa depan nak makan bayi ni. Ini je beli roti dekat situ, 7-Eleven. Tak ada gelap pun masa depan. Kau je yang memilih. Roti lah Nawi. Itulah Sama cerita dia. juga. Roti juga. Milo tak sampai lagi ni. Milo tak sampai lagi kan. Tak apalah. Kita supposed to be naik pergi majlis sampai 9.30. Majlis sebelah ni je. Sekarang pukul 9.11 dah. We have 4 minutes left. Yeah. I want to cuci my hand. Itulah cerita dia guys. Bapak wow. Dia cekodok dengan Pak Tungku bersih Terengganu guys. Nampak menarik. So kita dah on the way nak masuk ke majlis. Bawa dia punya channel hati. Appreciation. Dia kata bila gerakan. Gerak-gerak khas. Kita main set memang sama Tapi silau lah, minta maaf. Maaf cakap. Mari bergoyang. Mari bergoyang yang Dah habis. A few moments later.
Ini kau panggil. Nampak tak kamera? Jadi saya. Ada dekat Atilia. Dekat Atilia. Dalam ada lah one. Tak nak masuk. Tak suruh masuk. Ni kenangan untuk aku SEM 8 je. Ni sekarang kenangan. Saya tanya mana buat awak. Buat saya dekat hati. Oh. So ini adalah kenangan kita. Kenangan SEM 8. Okay guys, kita dah settle dekat majlis daerah Besut. So now kita all the way nak pergi ke JT. JT dulu lah. JT tu kita terus shoot ke bukan, kita pergi JT. Kita kena pergi Tamalud Emery dulu. Lepas tu baru kita risk ke Pulau Perhentian. I just had to let you know you're